saya ni sekarang ada 3 kategori gold bar. Yang kecil 5 gram, yang sederhana 50 gram dan yang besar 250 gram. Abang tak tahu walaupun semuanya emas suling 999.9, tapi dari segi keuntungan simpanan beza dia sangat besar. Pertama, dari segi spread value. Spread value bagi 5 gram adalah 9%, bagi 50 gram adalah 7.5%, 250 gram adalah 6% saja bila dijual balik ke public gold. Makin besar berat emas, makin rendah spread dan makin cepat kita dapatkan keuntungan. Kedua, dari segi gold premium. 5 gram ada kos upah RM10 sekeping. Kalau kumpul 50 keping jadi 250 gram kan? Jadi jumlah upah dah RM500. Tapi kalau beli terus sekeping 250 gram ni, upah cuma RM100 saja. Maksudnya gold bar besar lebih jimat dan untung untuk jangka masa panjang. Tapi tengok juga matlamat simpanan tumpuan. Kalau untuk pendidikan anak-anak ataupun kecemasan, item kecil macam 5 gram ni lebih sesuai. Kalau untuk pelaburan jangka masa panjang ataupun beli rumah tunai, gold bar besar ni lebih berbaloi. Di tumpuan, apa pun bajet, yang penting tumpuan bermula. Bila dah mula, barulah kita boleh rancang strategi simpanan yang betul. Jika tumpuan ada bajet besar, tumpuan boleh beli secara full payment. Jika tumpuan ada bajet kecil, tumpuan boleh mula menabung emas serendah RM100 melalui akaun Masgap Public Gold. Cukup saja berat dalam akaun, boleh keluarkan dalam bentuk fizikal ini. Jom saya bantu, boleh tekan link di bio ataupun boleh rujuk pin video saya untuk daftar akaun Masgap Public Gold secara percuma. Follow rapai-rapai untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!